Ada budaya yang tak lari dari kematian. Mereka duduk, tengok dan anggap ia hiburan. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Dalam sejarah manusia, kematian bukan selalu disorok. Ada budaya yang jadikan kematian sebagai tontonan awam. Di pentas yang besar, di hadapan orang ramai, orang datang bukan untuk berdoa, tapi untuk melihat, menilai dan bersorak. Kematian jadi acara kesakitan, jadi persembahan, nyawa jadi hiburan sementara. Dan peliknya, Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. ia bukan dibuat oleh manusia kejam semata-mata. Ia disokong oleh masyarakat biasa yang mahu rasa sesuatu. Yang menakutkan bukan budaya itu. Yang menakutkan ialah hakikat bahawa bila kematian dijauhkan dari hidup seharian, manusia cari cara untuk menikmatinya. Hari ini, kita tak lagi berkumpul di pentas, tapi kita scroll, tonton ulang. Bezanya cuma platform naluri manusia. Masih sama. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!